kadang-kadang rasa serabut kan dengan kabel yang banyak macam ni. Kita perlukan satu benda yang memudahkan. Memperkenalkan USB hub daripada Lemole. Ada USB-C dan ada USB dan juga HDMI. Ini contoh, saya sambungkan dia kepada saya punya laptop. Okay. Lepas tu saya masukkan keyboard, mouse dan juga headset. Okay, sekarang kita try kepada iPad. So kalau kita cucuk pada iPad, kita boleh gunakan keyboard, mouse dan juga monitor bersambung dengan iPad. Contohnya kalau kita nak tukar peranti tapi masih menggunakan peripheral yang sama kan, saya daripada laptop ataupun saya nak patah balik kepada iPad, saya cabut dan saya cocok iPad. Nampak? Saya dah bertukar kepada iPad untuk kerja balik. Betapa senangnya menggunakan USB hub daripada Lemole.